Selamat pagi. Last day di Bratislava. Kami orang dah check out Dalam hujan tu terpaksa juga nak bag pergi ke train station. Kami sekeluarga akan meneruskan perjalanan ke satu lagi negara yang terakhir untuk summer holiday tu. Hujan dah reda. Alhamdulillah. Harap jangan duduk hujan dah. Mula hujan lebat pun tunggulah kami orang sampai duduk dekat stesen. Kat train station tu. Kami orang dah dalam train dah. Dan ya Allah, Alia nguap. Alia akan nguap masuk dalam video Mama. Kami orang dalam perjalanan ke Krakow, sebuah bandar di sebelah selatan Poland. Perjalanan mengambil masa dekat 6 jam juga. Alia susah hati ya. Sebabnya nak tanggal Liverpool lawan dengan Milan. Friendly match nak. Friendly match tapi lain dalam tu si bapa bagus gila. Hilang datang. Si clear juga. Abu. Kat luar masih mendung, hujan. Alhamdulillah dah sampai dekat bandar Krakow, Poland tu. Mall yang kat orang tangga besar tu sebenarnya dalam dekat debah mall ya dekat sialah yang pun terminal train station yang besar. Krakow Glauni namanya. Hanya dalam mall tu. Tadi kami orang dah keluar nak pergi ke rumah. Rumah memang masih jauh dari situ aja, dah belakang tu aja. Tapi nak singgah nak makan dulu lah. Beli take away makanan. Jumpa terus yang halal juga dekat situ. Order dulu lah. Makanan. Malas nak keluar malam tu. Sebab dijangka hujan lebat malam tu. So kami orang nak berehat lah. Kini tu dah pukul 5 lebih petang juga. Okey, serta masuk sebelah kanan kita boleh jumpa terus dengan living room. Simpan solok bag. Living roomnya situ. Oh, dapurnya belakang tu. Oh, nampak langit. Dapurnya belakang tu. Nice. Okey. Sebelah tu pula. Okey. So, sebelah tu pula yang pun bukan bilik tidur nak. Bedroom. Kita tangga. Wow. Bedroom. Here is one more bedroom. Buka lampu. Oh, nice. Okay, and one more. Okay, wah. Oh, boleh nampak langit ke? Oh, bertingkat tu. Lantai bertingkat. So, malam tu saya dah keluar sini-sini. Lepas makan, kami orang semua dapat TV. Dengan semi-final BNL, Jepun dengan Brazil. Itulah accommodation kami orang sampai semalam. Tu ada lift, tapi lift tu sampai tingkat 3 aja. Lepas ya kami orang kena naik tangga lah. Naik satu floor lagi. Pakai tangga. Pagi tu kami orang plan just untuk melawat dekat sekitar Old Town Krakow tu aja. Boleh imagine lah macam ni yang zaman dulu ni adalah macam pusat bandarnya lah. Tok kedai macam dekat York nak City Wall. Oh, ada halal juga dalam tu, ada kebab halal. Pasti ada money changes kat situ. Dekat situ sebenarnya penggunaan cash nya ada juga orang makai lah, tapi kebanyakan orang makai kad lah kini tu. Sana sini orang makai sama ada debit ataupun credit card dekat situ. Defense wall lah. Okey. Oh, ramai dah orang pagi tu. Yang pun downtownnya sebenarnya dalam ya. Yang macam dikelilingi oleh defense wall. Defense wall. Mata wang setidaknya pun currency setidaknya menggunakan zloty.
10 zloty ya, bersamaan dengan hampir RM10 kita juga. Yang lebih kurang. Dekat situ boleh katakan harga barang yang murah lah, sama kedak macam di Hungary. Ada Mr. Bean depan ya. Jumpa souvenir shop kat situ. Another one store, souvenir store. Oh, banyak souvenir store kat situ. Oh, it looks so good. Classic with cream cheese. Sikit halal. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Tiket dah bawa. Tiket dalam phone. Ni museumnya dalam tok kah? Jumpa dah. Tok lah square yang kami orang jalan dekat atas tadi. Tok kami orang tok dekat debah ni lah. Rupanya yang pun underground ni sebenarnya adalah satu masa dulunya adalah bandar, pusat bandar utama. Tok sidak arkeologis olah penemuan. Sebenarnya lagi baru lagi. Kami orang terkejut juga. Tahun 2005-2006 dia buat penemuan dekat situ. Macam-macam lah yang ditemu. Seluruh tapak tu. Dan di sekeliling city wall tu. Bahagian dalamnya. Sia-sia masuk naik museum tu. Underground museum tu. Bayangkan batu-batu bangunan yang dolok marik pun runtuhan dolok marik. Siapnya penemuan tengkorak orang dolok marik dekat kawasan tu. Nang berterima kasih dengan sidak arkeologis. Sidaknya lah yang mula kerja-kerja tu semua. Satunya tengah. Yang tu baru lagi Oktober 2005. Sejak. Macam tu lah rupanya dulu. Gambaran rupanya dulu nah ya, City Square ya, dekat Sia. Yang macam disekelilingi oleh city wall. Lepas sianya rebuild lagi bandarnya jadi kedak tu. Sehinggalah nya pergi ke zaman moden seperti nak di atas ya. Tok lah square-nya kini tu. Nya ada east west square dekat situ. Bayangkan kami orang tadi dekat bahagian bawahnya. Bahagian bawah tapak tu. Dan tapak yang sama tu lah pusat pembangunannya, yang pun downtown, pusat perniagaannya apa semua, ada rumah-rumah orang. Kat situ lah sidaknya mula penemuannya. Bagi baru nah, 20 tahun lepas, tahun 2005-2006. Kawasan kat situ sidaknya korek-korek jumpa. Rupanya ada satu lagi pusat bandar zaman dulu magik dengan nak tengkorak semua. Wah, aktifnya punya kameramannya. Kenapa tak nyedot tu? Dah lapar dah. Nyedot dengan pastry. Oh, terdasian anakku. Lapar dah kan? Masa sih dia tu. Siap tu dengan kedai buku. Masalahnya buku sih tak, semuanya dalam bahasa ada pun polish pun. Kacak-kacak je, ya Allah.
Tadi masa nak ngagak Castle Tok, kami orang melalui jalan menaik. Rupanya Castle Tok berada di Bukit Wawel di tepi sungai Vistula. Castle Tok menjadi simbol kekuasaan kerajaan Poland selama abad pertengahan dan Renaissance. Masa abad ke-11 hingga 13, Castle Tok yang asalnya diperbuat dari benteng kayu diganti dengan benteng batu. Abad ke-14 sampai 16, Raja Kazimierz III atau lebih dikenali sebagai Kazimierz the Great dan Raja Sigimundas I melakukan pembangunan besar-besaran. Banyak bangunan bergaya gotik dan Renaissance di Pola. Castle Tok menjadi pusat politik, budaya dan seni. Masa abad ke-17 sampai 18, Castle Tok rosak teruk disebabkan perang dan penjajahan. Banyak koleksi seni hilang dan dipindahkan. Masa abad ke-20, selepas Poland merdeka, Castle Tok dijadikan muzium dan pusat koleksi seni negara. Sekitar kawasan istana ya, ada satu bilik green screen. Kami orang sempat jual lah masuk dekat sia. Berdiri kat depan green screen ya. Lepas ya mula macam-macam action lah. Seolah-olah kita berada dekat dunia lain. Yang ada dinosaur, ada naga apa indah. Induk jual lah. First time kami ada pengalaman macam tu. Dan biak memang happy lah. Seolah-olah macam benar-benar je yang berlaku. Walhal kita berdiri dekat sia aja, tak dapat apa pun. Siapa sangka dalam bandar Krakow tu boleh makan nasi kerabu. Itu Akmal order nasi goreng. Ada siap ada Melo Ais lagi. Sirap Bandung juga. Sebenarnya kami orang dalam restoran Keladi, yang Malaysia Indonesia pun restoran dalam bandar Krakow tu. Alia order mi goreng. Hujan dah kami orang tu. Jalan-jalan. Ada Capilano Suspension Bridge. Tu dalam Old Town Market. Dekat dengan square ya. Aku malah dah pakai poncho dah. Hujung kedai souvenir tu ada jual poncho. Beberapa hari tu memang dijangka hujan je lah dekat Krakow tu. Pasal lah, pakai je lah. Selamat pagi dari bandar Krakow. Kita nak keluar. Untuk hari ketiga kami orang di bandar Krakow. Pagi tu kami orang nak pergi ke salt mine. Hanya 20 minit daripada bandar Krakow. Naik tren lah. Untuk tren 9.25 kami orang akan naik tren 9.38 ke salt mine ya. Stesen ya, tren dekat situ menang besar lah. Krakow Glony tu hanya antara yang terbesar dekat Poland. Yang tu yang sambung terus dengan mall. Okay, kami orang on the way ke Wieliczka Salt Mine. Asma. Halo. Tu lah dalam tren dari stesen yang sama, Krakow Glony. Selesa. Kami orang begitu. Yeah, begitulah. Di luar masih hujan. Dijangkakan hari tu ramalan cuaca madah 1 hari hujan sampai ke petang kelak. Fikir sial. Kami orang dah standby semua baju hujan. Ada berapa stesen dah ya? Kita akan stop. Terakhir sekali. The last station rupanya. Sial, ada 20 minit dah perjalanan kami orang. So dekat situ harga barang
duitnya sangat murah berbanding menggunakan duit euro semasa kami orang dekat Bratislava ya. Jadi dekat situ makan apa semua, beli dak souvenir apa indah, situ memang jauh lebih murah lah penggunaan duitnya. Dekat negara euro tu nak, nya bukan semua negaranya menggunakan mata wang euro. Macam dekat masa kami orang dekat Budapest yang menggunakan forinter, dekat Slovakia pula yang menggunakan euro. So dekat Poland tu yang menggunakan mata wang zloty kat situ. Ada setengah negaranya yang menggunakan, boleh menggunakan dua-dua. Contohnya macam dekat Budapest ya. Ada setengah kedai yang boleh nerima duit euro, tapi duit euro yang dikenakannya dengan kita, dengan pelancong ya, lebih tinggi sebenarnya. Mungkin kita nak convert pergi duit Malaysia ke, kadarnya lebih tinggi daripada mungkin kita maya menggunakan mata wang negara Hungary yang pun kat Budapest, iaitu mata wang forinter. Mun bagus kena sediakan awal-awal lah yang pun mata wangnya mun nak pakai cash, tapi kebanyakan kini untuk semua orang pakai kad. Sama ada debit ke kredit, kebanyakan orang pakai kad lah, ataupun Apple Pay, apa je lah, Samsung Wallet nak. Samsung Wallet kebanyakan orang mula payahkan macam ni lah. Zaman dah maju nak, memang jarang lah orang pakai cash dekat situ. Tapi kami orang just prepare je lah, just in case. Sibuk nukar banyak, nukar sikit-sikit aja. Macam ni aja lah. Si nampak gila kat luar sebab hujan. Dah sampai dekat bandar Wilizka. So, jalan 5 minit dulu ke nyempun salt mine ya. Dah ramai orang pagi tu queue beli tiket. Aliannya dah beli tiket awal lah dengan kami orang, apa namanya, sebab kami orang akan ambil tour pukul 10.30 tu. Tiket boleh beli online juga. Okay, ni akan beri kita receiver lah. Yang untuk English pun tour, ni akan beri kita receiver. So kita akan dengar lah, walaupun kita jauh darinya, kita boleh dengar apa yang padah lainnya. Dari atas kami orang kena turun ke bawah tu, pergi debah. Ada 40 padahnya. Nak turun ke bawah, ke dalam tanah tempat main kan. Tapi nak naik ke surface-nya kelaknya ada sediakan elevator lah. Ya, yang bagusnya ada sampai ke debah. Bertahan sejuk ke debah tu. Okey, kita nangga apa yang berlaku di Kedabah tu. Apa nak jimbaknya kita. Wislica Salt Mine ialah sebuah lumbung garam batu yang dah tua, dieksploitasi sejak abad ke-13. Mine tu beroperasi secara berterusan selama 700 tahun. Tahun 1996 barulah pengeluaran garam besar-besaran tu dihentikan. Tapak tu diiktiraf sebagai UNESCO World Heritage sejak tahun 1978 sebab nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Berkali-kali tu guys yang ada kami orang boleh jilat nak ya, jilat dinding ya, nak merasa garam. Due to the cooling of the time. Jauh apa garam. Water will go into the tube, and you can see behind that vessel large enough to take us to our younger explorers. Yang paling terkenal ialah Chapel Saint Kinga yang lokasinya kira-kira 101 meter bawah tanah. Semua bahagian chapel ya, dari dinding, lampu chandelier, bahkan patung-patung, semua diukir daripada garam. Dekat situ, pelancong boleh nangga 2,500 ruang debah tanah dan tunnel sepanjang 245 km di dalam 9 aras. Hasil lombong garam tu menyumbang sebahagian besar pendapatan negara.
So, lombong garam tu adalah sumber kekayaan terbesar bagi Poland pada suatu masa dulu. Habis sejak lawatan di Lombong Garam, kami orang terus beli train tiket dan patah balik ke bandar Krakow. Sempat juga singgah di sebuah market, tapi marketnya nampak sunyi aja, maybe dah akhir gila. So kami orang balik je lah ke rumah. So ialah the end of day 3. Hari tu kami orang nak ke Auschwitz, so kita tu tengah nunggu bas lah. Dalam sejam lebih juga lah naik bas ke sini. Bus station tu sama dengan tempat yang terminal dekat Krakow ni. Sama station dengan tempat nak train sampai dah bas tu. Bas tu nya akan berhenti betul-betul berdepan dengan museum ya kelak. That's why kami orang ambil bas instead of ngambil train ke sini. Yang ngecek tiket kami orang sikit-sikit. Jarak dari Krakow ke Auschwitz-Birkenau sekitar 70 km. Perjalanan ngambil masa 1 hingga 1,5 jam. Yang depend on traffic juga lah. Bas akan melalui lebuh raya A4, kampung kecil dan kawasan luar bandar. So, dalam perjalanan kita boleh nanggar ladang rumah kayu tradisional orang Poland, kampung-kampung kecil dengan gereja Katolik dan bangunan bata merah. Kawasan tu juga pernah menjadi zon industri ringan dan pertanian semasa Perang Dunia yang Kedua. Kami orang dah sampai dalam bandar Auschwitz. Kini tu bas tu akan berhenti dekat depan museum ya lah. Okay, dah sampai dah. Ramai je orang. Dalam 1 jam lagi kami orang akan ambil tour ke English tour. Masuk dalam tu. Nyasi boleh pergi diimpun. Memang kena ambil tour. Kami orang melawat Auschwitz-Birkenau, bekas kem tahanan Nazi dekat Auschwitz, Poland tu. Museum tu mengekalkan banyak bangunan asal, berek, pagar berduri dan alat kawalan sebagai peringatan sejarah. Kem tu dibina oleh Nazi semasa Perang Dunia Kedua untuk menahan, memaksa bekerja dan membunuh jutaan orang Yahudi, Romani, orang Poland dan lain-lain. Sidak tahanan yang ditangkap biasanya melalui proses pemilihan. Sampai dekat kem, sidak akan diperiksa, dikategorikan sama ada sidak boleh bekerja atau terus dihantar ke bilik gas. Sidak yang dipilih untuk bekerja dipaksa melakukan kerja berat dalam keadaan kelaparan, kekurangan pakaian dan berpenyakit. Di dalam museum tu banyak dipamerkan baju tahanan, kasut, rambut, dokumen dan gambar-gambar sidak, memberi gambaran kehidupan dan penderitaan sidak. Nazi menggunakan letupan dan membakar krematoria untuk memusnahkan bilik gas dan bukti pembunuhan beramai-ramai. Beberapa krematorium, bilik gas dan depo mayat dihancurkan, tapi banyak struktur masih kekal sehingga kini tu. Dokumen pendaftaran tahanan dan laporan pembunuhan pun setidaknya coba untuk tunuk untuk menyembunyikan jumlah bangsa. Tapi sebahagian dokumen terselamat, so boleh dijadikan sebagai bukti semasa Nuremberg Trials. Banyak tahanan yang dibunuh dalam Death March untuk mengosongkan kem sebelum kedatangan tentera berikat. Sidak yang masih hidup dipaksa berjalan ke kem lain di Jerman dan ramai mati akibat kelaparan, cuaca sejuk ataupun dibunuh oleh pengawal. Lawatan tu meninggalkan kesan yang mendalam kerana kita dapat merasa kesunyian dan kesengsaraan sidak sambil mengenang sidak yang hilang dalam tragedi Holocaust. Museum tu bukan saja tempat lawatan tetapi untuk peringatan untuk generasi masa kini tu dan akan datang supaya peristiwa macam tu si berulang lagi. Kami orang kat Auschwitz tadi kan start pukul 4.30. Nya habis 7.30, 3 jam. Jadi mau semua terpaksa nunggu train. Terpaksa naik train pukul 9.38. 1 jam perjalanan lagi ke bandar Krakow tu. So sampai situ dah dekat pukul 11. Ujung dah ada tempat apa namanya yang halal juga kat depan tu. Si payahlah bercari gila. Last day dah dekat bandar Krakow. Hari tu kami orang terbang pulang ke sarang masing-masing untuk nak ambil train petang kelak ke Krakow Airport. Tadi kami orang tinggal beg kami orang dekat storage lah dalam mall ya.
So kami orang keluar jalan-jalan dulu lah dekat area Market Square tu. Dia banyak masa nak. Flight kami orang pukul 5 lebih petang pula. So kayu-kayu dulu lah tengah hari tu. Kalau kasih dah, jumpa dah. Ada orang dapat dia. Jersey volleyball Poland. One good thing about Krakow, dia punya currency, dia punya mata wang tu almost the same dengan macam Saudi Riyal, Malaysia Ringgit. So dia punya standard of living pun pretty much macam you actually jalan-jalan kat bandar KL spend that kind of money also kalau you pergi shop, pergi restoran ke untuk beli apa. So that's a good thing. The other thing is there's a lot of choice for halal food as well. There's a lot of Turkish kebab, some Asian restaurants selling halal with the halal stickers in front of the shop, and then you can talk to the shop owner, then they will tell you that the meat or the chicken is actually from the halal source. So that's a good thing. Macam ada satu restoran dalam mall ni, restoran tu memang hanya jual ikan sahajalah. Macam burger ikan, fish and chip semua. So automatic kami dapat makan lah. So that's the best thing lah at Krakow kat Poland ni. Mun kami suka cuaca. Yang pun cuaca kat Poland tu dibandingkan masa kami orang kat sini kat Budapest dengan kat Bratislava. So Budapest dengan Bratislava yang panasnya masih macam senang panas Europe yang sama je lah, yang 30 degree semua. Tapi alhamdulillah masih masa kat Poland tu, kat Krakow tu lah, kami orang dapat cuaca yang macam redup, angin pun nyamannya, panas-panas macam kinet tapi yang pun okey lah, anginnya masih angin sejuk. Kita sedar lah peluh ni, si perlu mau keluarkan kipas ke apa kan sedar. And then cuaca pun selalu mendung lah, tapi minggu tu je lah. So alhamdulillah ya lah. Save the best for the last. Me, aka. I got myself a jersey. It's a volleyball Poland jersey. I like volleyball, so I got a jersey. Yeah. Thanks to mom. Thanks to my parents. Yeah. I really enjoyed it here. It's very safe. Yeah, no pickpockets at all compared to like I guess the Western European countries. And yeah. I really don't know what to say. They pretty much wrap it up. It's very enjoyable. Yeah. Okay. Hi Krakow. We see you again next Europe. We see you again next Eastern Europe tour. Tengok lah Krakow Airport. Besar juga pun rupanya. Ingatkan airport kecil aja. Tuhal besar juga airportnya. Itu kami orang akan terbang ke Sharjah lah, transit dekat Sharjah, dekat UAE. Dari Sharjah baru kami orang terbang ke Dammam. InsyaAllah akan sampai Dammam dalam pukul 4 pagi kedai ya. Alia dengan Asma akan balik ke Liverpool semula. Bye-bye. So kami 3 je dah balik ke Saudi. Tadi kami orang cari multiplayer room. Masih ada dekat airport tu. Nya ada chapel aja. Kebetulan pula flight kami on delay. So ada ruang yang kosong kat situ. Solat je lah dekat situ. Janji bersih. InsyaAllah tak ada masalah pun.